Jom kita teliti penerangan kisah benar ini. Sebuah insiden seram di tempat kerja yang pasti meremangkan bulu roma korang. Cuba bayangkan korang kerja shift malam dekat restoran makanan segera 4 tingkat yang usang di Kajang pada tahun 2005. Penerangan kita hari ini ikut kisah Haris, Kapten kru yang ingat dia dah lali dengan bunyi aneh bangunan tu. Jom tengok garis masa ni. Kita perhati macam mana gangguan mula bertukar jadi mimpi ngeri yang cukup nyata. Masuk bulan ketiga, Haris ternampak pantulan pelajar berpakaian sekolah lama sedang berdiri kaku betul-betul dekat sinki dapur. Macam mana dia hadap stres ni? Pengurus dia pesan, buat tak tahu je selagi tak kacau kerja kita. Tapi, benda ni makin kronik bila staf baru terus berhenti lepas nampak budak tanpa wajah kat meja mesyuarat. Ketakutan mula jadi peribadi bila Haris terpaksa tidur sorang dekat asrama atas dan dengar bunyi tapak kaki berat. Bunyi kertas diselak kasar. Lepas tu, bayang muncul bawah pintu dengan bisikan, "Jangan bising, aku tengah belajar." Memang seram gila kan? Terlalu takut dengan gangguan tu, Haris cuma mampu menyorok dalam selimut sampai pagi. Klimaks kejadian bermula bila pengurusan arahkan staf buka ruang bawah tanah yang dah lama terkunci dan berbau hapak. Mengejutkan, walaupun bilik tu berhabuk tebal, ada satu meja belajar yang salat bersih dengan buku latihan dah kuning. Lepas tu bangunan jadi huru-hara, duit hilang, elektrik terputus, sampai akaunten pun menangis sebab hilang semangat. Dah tak tahan sangat diorang panggil seorang pengamal perubatan Islam untuk buat pembersihan rohani kat bangunan tu. Sebaik saja melangkah masuk, ustaz tu terus dapat rasa ada tenaga terperangkap disebabkan janji yang tak selesai. Masa proses pembersihan, staf semua menggigil, dengar bunyi kuat macam enjin kapal terbang menekan bumbung dorang. Biar betul. Tiba-tiba, seekor gagak hitam tembus masuk tingkap yang tertutup rapat, hinggap kat bahu ustaz dan terus gaib. Kat sini kita nampak peralihan emosi yang hebat. Daripada rasa takut, bertukar jadi rasa simpati yang amat mendalam. Rupa-rupanya, ustaz dedahkan bangunan tu dibina atas sisa sebuah sekolah kecil yang pernah musnah dalam kebakaran tragis. Baru staf faham, roh tu bukan berniat jahat. Ia cuma sekadar memori gelap kesunyian yang perlukan perhatian. Susulan kejadian menakutkan tu, setahun kemudian restoran tu akhirnya ditutup sepenuhnya dan dipindahkan ke tempat lain. Walaupun dah lama, Haris kata dia kadang-kadang masih nampak kelibat budak tu kat tingkap, sunyi memerhati bandar Kajang. Sejarah akan sentiasa hidup. Agak-agaknya tragedi lama apa yang korang lewati setiap hari dekat bandar korang tanpa sedar?